Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ni saya nak delivery kereta Proton. Tema kita hari ni Proton Saga. Macam tema, kan? Ada tema pula. Ini Proton Saga tahun 2012. Yang ni pula ialah Proton Saga 2020. Okay, spek dia saya tak nak sebut lah. Yang ni pula Proton Saga tahun 2026. 3 variant saya tunjukkan. Ni variant yang ketiga. So, kereta kita dah siapkan. Customer kata dia nak buat tinted sendiri. Okey, kita bagi pilihan, tak ada masalah. Sebab saya dah bagi komisen saya milik anda. So, dengan apa? Siapa punya customer? Customer dia ialah Puan Junaida binti Badar. Okey, daripada Orang Melaka jugalah, Hang Tuah Jaya kan. Jadi kereta kita dah siapkan. Yang ni ialah Proton Saga 1.5 Executive. Okey. Kalau kita tengok depan dia, plastik ni pun saya tak buka lagi. Kereta baru kan. 3 generasi saya dah belanjakan. Bukan dia satu generasi je. Sebab dia menggunakan chassis body yang sama. Kalau kita tengok perubahan dia tak banyak lah. Dia banyak berubah daripada segi interior kan. Saya tak nak review kereta. Nanti saya jadi habis Abang Jaafar marah saya, mekanika Abang Gan nanti. Itu sifu-sifu saya. Baik, kereta kita dah siapkan. Saya jual kereta saja. Memang komplit dah siap. Jadi kereta ni kita nak serahkan kepada customer. Sebab dia order bulan lepas dapat rebate RM1,000, dapat lagi komisen. So kereta dalam dia pun steering dah lain sikit. Saya belanja lah kan. Enjin ada tambah baik katanya. Memang selesa, memang sedap. Kita layan video penyerahan keretanya. Komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Hari ni masa yang ditunggukan. Ini dia, Bro Zem, apa khabar? Ya, baik alhamdulillah. Sihat Ni Puan Jun, suami isterinya berurusan. Yang paling penting saya berurusan banyak dengan Bro Zem. Panas sikit Puan Jun. Masuk ke dalam. Kesian silau. Okey. Baik. Pertama sekali saya nak tanya. Mula-mula nak cari Saga ni warna putih tapi saya dapat warna biru. Saya minta maaf. Is it okay? Boleh? Okay. Boleh. So yang paling penting kita order bulan lepas, bulan 12 dapat rebate RM1,000, betul? Betul. So yang paling penting dapat tak komisen? Dapat. So senang tak berurusan dengan Azmi? Sangat senang. Sangat senang. Ada sepatah dua kata kalau siapa-siapa nak beli kereta lagi dengan Azmi? Ya, siapa saja yang kenal saya, kalau saya nak recommend memang Alhamdulillah, komisen saya milik anda. Lupa nak serahkan kunci dia. Kita serahkan kunci kereta. Enjoy the new ride. Ada seremoni katanya untuk membuat sesuatu, tapi saya belanja je apa yang dia perlukan. Komisen dapat tak? Dapat. 017-622-3458 Azmi. Alright.